Hey, what's up guys? Minta maaf dah lambat sikit. Tadi ada meeting Pak biji, ramai mak ayah bising, anak-anak stres. Lepas tu dia salahkan aku. Manalah aku tahu anak dia orang yang perangai cari gaduh dengan aku. Nak macam mana? Okay, tak apa. Hari ni kita nak buat Indian food, iaitu vade. Sangatlah sedap, my favourite. Okay, first korang ambil kacang dal, basuh, yang direndamkan dalam air 1 malam. So kalau korang rendam waktu sahur, waktu buka tu dah boleh gunalah. Macam ni rupa dia bila dah kembang cantik elok macam ni lah. So korang ambil 3 cawan kacang dal yang dah direndam tadi tu, and then kita kisarkan. Kisar pakai food processor macam ni. Kalau melekat, ceduk-ceduk kat tepi, and tambahkan air sikit je, nak bagi dia moist sikit je kat dalam. Lepas tu kita bawa keluar. Okey, lepas tu korang chop 3 biji cili kering, 1 biji bawang merah. Ni rupa kacang dal yang kita dah blend tadi tu lah. And then korang masukkan setengah cawan kacang dal yang dah rendam tadi, tapi yang belum kisar lah, nak bagi dia krap sikit. And then masukkan 2 sudu tepung gandum untuk bagi dia melekat sikit, setengah sudu kecil garam, and then kita tambahkan setengah sudu kecil jintan putih, setengah sudu kecil jintan manis, daun kari 2 tangkai dengan bawang merah and also cili kering yang potong tadi. Daun kari tu tolong chop halus sikit. Aku terlupa, besar sangat saiznya. Okey, untuk tak nak melekat, korang rendam tangan dalam air sikit. Lepas tu korang scoop. Lepas tu korang boleh buat bentuk vade yang kita nak ni lah, and boleh goreng 1-2 dulu, buat keluar rasa dulu, tengok masing tu okey ke tak. Kalau kurang, tambah lagi garam, and baru kita goreng selebihnya lah. And kita akan dapat vade yang golden brown, cantik, hello, crispy macam ni. Sangatlah sedap makan panas-panas. Kepada akak, amma yang menonton video ni, kalau KA ada buat salah step, tolong bagi tahu, tolong ajar saya juga, sebab saya pun first time buat ni. Tapi sangatlah sedap rupanya makan dekat rumah kan. Boleh kunyah dari pagi sampai malam. Tak boleh puasa. Sedap. Aku boleh kunyah ni whole day, tapi puasa tak boleh.